Allah. Nampaknya 6 piston ghostan. Dia mengambil reverse ke tepi batas. Ya, dia akan mulakan perjalanan. Dia akan mulakan tepi batas dan teruskan perjuangannya sehingga habis tepi batas. Nampaknya member dia pun sedang jalan tepi batas kat Kota Siputih. Ha? Berjalan? Ha? Oh. Ha? Oh, duk kena pukul depa dua orang ni nampaknya Lan dengan Keri pun sedang menengok, sedang menyaksikan sektor mengalar nampaknya. Depa pun sedang menonton. Oh, sektor Ford 5000 reverse go ahead ghostan nampaknya dia akan mengambilkan sisi ke belakang. Nampaknya dia reverse tak boleh dekat sikit lah. Habis dekat lah oi. Dia ghostan nampaknya. Oh, satu petak 3 biji. Depa buat bagi cepat habis kot. Dia nak balik lah kan. Boleh jadi. Depa kalut nak kut ayak nak sampai. Depa terus turun 3 biji satu petak. Tak silap aku dalam 2 long lah macam satu petak. Depa akan bagi cepat habis. Tak lama dalam masa 10 minit. Tahu-tahu habis. Tak nampak boleh kesan. Nampaknya 6 piston masuk lorong yang tengah menolong kawannya sebab dia sektor besar sikit. 6 piston. Okey, hak ni kita